We've been dancing for so long under the stars. I feel that the grass will cut. Good morning, Bandung. Weh, lawa sih view per pagi. Sorry dengan muka tak mandinya. Ada pool ya. View kat sini sumpah cantik per pagi dengan sejuknya. Kok apa tu? Pula cepedak. Betul-betul ke? Bukan cepedak. Macam nak mandi tu dalam gila ya air dia. Jadi aku buat TikTok kat situ. Kat sana bawah tu Bandar Bandung. Kita orang memang kat langit ke berapa tak tahu. Tinggi gila. Bawah ni pun jalan sebenarnya. Kau seram macam mana? Telajak sikit jatuh. Okay, so sekarang nak masak spaghetti. Wow, viral kat TikTok. Tapi dekat Indomaret ada jual. Kat Malaysia RM4. Sini 90 sen je. Kita guna air panas. Bila ni ada sediakan. Ni dia punya bumbu. Ni dia punya cabai. And then the spaghetti. Ni apa? Sosis. Oh, ada sosis. Sosis. Ya Allah, 90 sen macam ni. Hebatnya. So kita biarkan semalaman. Pulang dia semalam. Siap. Langsung tunggu aja ya. Bye. Hai. Persib Maung Bandung. Persib. Okay, so hari ni kita nak review. Ada sosis. Pakai sosis. Sumpah sedap. Korang tolonglah try. Kat TikTok Malaysia ada je jual. Tapi kat sini Indon lagi murah. Morning. So sekarang dah siap for day 2 in Bandung. Dan sekarang kita nak breakfast. Ba? Kat teh mana? Kat teh abang ada. Gila, sedap ke? Memang sedap. Yup. Nasi uduk for breakfast. Ni. Nombor 2 Tawan. Start of the day. Hari ni kita orang ada dekat The Lodge Wirabaya. Wirabaya? Koi? Maribaya. Tang mana Wirabaya? Coffee dia Wirabaya. Situ. Selamat datang di The Lodge Maribaya. Di sini bukan senang ya, jauh macam mana. Sebab jalan dekat Bandung ni jarak dia tak jauh tau. Tapi disebabkan dia punya kondisi jalan, dia jadi lama. Nak sampai tu. Contoh dalam 10 km 40 minit macam tu lah. Sebab jalan dia teruk. Inilah The Lodge tu. Kawasan dia macam ni. Hutan, tapi ni luar lah. Kena beli tiket dulu. Nampak Kak Ila tengah nak beli tiket. The Lodge Maribaya. Basically Bandung ni dia macam Cameron lah. Dia tanah tinggi. Banyak orang tanam sayur-sayur, buah-buahan. So far aku tak jumpa lagi buah strawberry. Tapi orang kata ada. Nanti kita cari. Awalnya dalam ni. Oh bukan. Bukan apa. Dengan senang hati. Kang Lil sehat? Cakap Langkawi ya ada benda tu. Sebab tempat ni sangatlah bertangga. Tu nak turun bawah tu pun ya Allah jauhnya. Naik lift dia. Naim ambil Video. Wah, The Lodge Funicular. Lawa bawah ni. Kita orang naik ni sebab kalau tak kena turun tangga. Oh, tu basikal. Oh, seram. Kita orang akan naik ni. Hot air balloon. Katanya serasa di Kapadokia. Jom. So naik hot air balloon tu daripada sini.
Tapi dia bukan terbang pun, dia just bergerak. Allah tak. Dia cuma bergerak macam tu lah. So kita orang akan naik. Kita orang akan naik swing tu dengan hot air balloon. Okay, dah naik. Kameramennya di sini. Oh, okay, Ilham pula. Ilham mana sini? Okay, Ibayah pula naik. 1, 2, tengok kamera, ganti gaya bebas suka-suka, freestyle, style. So sekarang hujan. Dah 2 hari weh hujan. Semalam pergi kampung daun pun hujan juga. Dia macam tak kena musim tu waktu datang sini. Kita orang dah settle lah dekat The Lodge ni. And mostly semua dah naik kecuali ada basikal kat atas. Mana tahu basikal tu. Tu je kita orang tak naik sebab tak berani pun. And dah hujan, so memang taklah nak naik basikal tu. Kan jatuh tak pasal-pasal. Jom balik. Jom balik. Isen gelato je. Nampak sedap. And rasa dia memang sedap. Aku beli this one, blueberry cheesecake. Harga dia RM25,000. Bersamaan RM6 macam tu. One more. Cuba abang buat fist bump, fist bump. Fist bump. Fist bump. Yeay. One more. Yeay. Okay, high five. Jalan dia pening ya. Gila pening. Tak pening, okey je. Pelan-pelan nanti dia naik tu. Balik dia. So after dah pergi Maribaya, tak tahulah. Sekarang kita nak makan. Lapar. Walaupun dah makan tadi. Ayam kampung Gemak Cemara, Lembang. Okay, makannya di sana. Ni sayur apa agak-agak? Macam so after dah kenyang makan, sekarang kita orang ada dekat floating market. Macam ada kat sini. Jomlah kita explore. Tapi hari macam nak gelap. Tahulah. Cantik dalam dia, macam-macam ada floating market. Boleh aja gotong sini sikit aja. Ada bot itik, ada bot apa benda ha? Labubu. Bot itik kat situ. That one. Okay, naik bot. Ada labubu. So kita orang akan pakai topi one piece. Ayah boleh tanggal songkok tu dan gantikan. Kau main dah macam bendera Perlis. Bagi bilang. Oi, nak bilang. Rasanya. Dipakai topi Luffy. Kasih. Bang, pinjam baju bang. Bagi juru foto tu. Tak payahlah ya. Siapa nak ambil? Mana full Ambil kan, ambil. Kameranya. Palada. Saya naik boat, kita explore pula apa yang ada. So macam banyak highway tu. Kat belakang tu ada kuda je. Jom naik go-kart. Ini apa? Jom naik go-kart. Kuda-kuda. Berapa juta pula? Tekan pedal. Naik go-kart. Ada naik kuda. Abang bagi ada naik ke? Abang ngemburung. Ih, Adam. Wah. Kita orang beli. Udah sampai. Ini koinnya. Terima kasih. Sama-sama. Pak sedap. Jom duduk. Finally.
I found seblak. Dekat TikTok kan macam viral lah jajanan Indo. Dia macam seblak-seblak macam okay, I need to try. I'm trying seblak for the first time. Dia gerak. Panas je. So basically seblak ni dia macam keropok yang kita goreng tapi dia orang rebus. Lepas tu dia orang letak telur, letak sayur. Pedas ni. Nasib baik aku minta Lasuan. sedang. Sebab dia tanya nak pedas ke sedang. So aku macam okay medium level. Nah, ni kat mana ni? Panas. Singkong. Dah after dah jalan-jalan dekat floating market tadi. Sekarang kita orang dekat Paris Van Java. yes. First time pergi mall dekat Indo. Hari tu waktu pergi Aceh aku tak jejak mall dia pun. So yeah. Apa per lunch? Boleh lah feel feeling. Yeay. Jalan Paris Van Java. Dekat Van Java ni ada iBox tu. Dia basically macam Apple Store. Not Apple Store lah. Dia macam machines. Suka weh vibe kat sini cantik. Ada bunga-bunga. Dekat Paris Van Java ni kan macam dekat Camera Centrum. Sebab dia open mall. Dia macam outlet. Macam tu lah. Anjing. Dia pakai baju. Romelnya ada kelinci. Anak di sini orang banyak kelinci. Wuling. Kereta kecil ni bersepah je kat Indo. Yang ni on the way masuk Malaysia. Ni sofa 2 pintu je kecil. Dalamnya cantik weh. Macam ni dalam dia. TGV ya, bukan TGV. Bukan TGV bukan. Tengok apa yang ada. CGV. Aku jumpa tempat kerja aku dulu. Miniso ada kat Indo. Yelah sebab Miniso kan dia mendonya. Banyak collection Blackpink lagi. Kat Malaysia mostly dah habis. Topi ni asal tak ada. Happy Miniso. Ni dekat Malaysia pun ada sale BT21 tapi mostly dah habis. Tapi dekat Indo still ada. And look, ni standard harga 30 lebih. Tapi kat sini 13 je. Tak murah je. RM13 je. Yang bawah-bawah ni ni double the price lah. So probably 20 lebih dekat 30 but still murah. Sebab kalau kat Malaysia pun 70. Comelnya. Ada tambahan lagi kak? Dia ada itu. Ini aja. Harganya jadi 41.500 sambil nunggu bergerakan kang gorengnya ya. So malam ni kita haul je dekat Alfamart. Di Alfamart semalam Indomaret. Aiskrim alpukat sedap. Yang ni teh botol dengan susu melon apa entah. Kira beli apa? Sosis? Tak pastilah. Tak pasti.